Dia cakap nak hidup dengan saya, nak tenang lah. Kita tenang je lah. Habis awak hidup dengan saya sekarang ni, huru-hara ke hidup awak? Guys, this is Gili Terawangan. Hai, morning. Assalamualaikum guys. Sekarang pukul 5 pagi. Kita baru sampai ke airport. Inilah muka saya pukul 5 pagi. Nampak tak? Okay, sekarang saya akan bergerak ke Lombok. Okay. Hai Bun. Yang okey ke? Ya. Ngantuk lagi? Okey. Okey dah Ni sekarang kita nak pergi rap. Sayang beg katanya. Beg baru. Saya balut je dah semua Balut semua? Okey. Sayang kan? Sayang. Beg baru. Sabar. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tak boleh? Keluar dulu? Keluar pada mata boleh? Lepas. Tak tiba-tiba boleh tak lepas? Lain macam. Ha? LCNU. Sekali tak lepas memang babai yang serang. Kalau tak lepas, saya pergi. Okay, kita sekarang tengah tunggu boarding. Okey. Ada half an hour. So breakfast dulu. Breakfast apa hari ni kita? Hari ni kita breakfast roti bakar. Okey. Half boiled egg. Era dia tu. Omega. Omega. Kita dah naik flight. Kita tak sabar nak ke Lombok. Saya sebenarnya tak pernah sampai Lombok. Kak Era pernah sampai tak? Pernah. Kak Era pun tak pernah My sampai. first time. Your first time. Ini adalah untuk orang-orang yang mabuk-mabuk, mabuk laut ke, mabuk air ke, mabuk dalam kenderaan lah. Ini peneman tu. Ya, kalau naik flight ataupun Especially boat lah. boat. Dia memang akan Dalam makan ubat. kereta, kalau bukan saya yang drive, kena ambil. Untuk makan ubat sebelum berlaku apa-apa. Ubat okey. Ni lah. Mak. Pero mata busuk. Bukan, ini macam leher kan. Letak. Padahal ni ada. Selepas beberapa bulan bergelar suami isteri, akhirnya kami dapat luangkan masa untuk cuti berdua. Dan bila bercakap tentang percutian, memang scuba diving antara hobi yang kami paling suka. Kali ini destinasi kami ialah Gili Terawangan, Lombok, Indonesia. Perjalanan bermula seawal 5 pagi untuk penerbangan jam 7.45 daripada KLIA ke lapangan terbang antarabangsa Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Lombok terletak bersebelahan Bali, tetapi destinasi kami masih belum sampai. Dari Pulau Lombok, kami perlu meneruskan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang terkenal dengan keindahan dunia bawah lautnya. Dah nak sampai lagi 10 more minutes. 10 more minutes. Era dah puas tidur. Nak putih. Alhamdulillah. Landing. Kudos to the captain. Landing. Smooth landing. And the rest of the crew on duty today
Tengok ni, tak habis. Nak balik nanti. Satu lagi, tolong lah. Apa benda ni? 4 huruf. Apa ni? Alhamdulillah, kami selamat tiba di Lombok. Langit biru, cuaca cukup cantik dan suasananya tenang. Suhu hampir sama seperti kat Malaysia, cuma anginnya terasa lebih nyaman. Mungkin sebab kedudukannya lebih dekat ke arah selatan. Inilah saat yang buat kami semakin tak sabar nak memulakan pengembaraan. Dia tanya kita macam mana kita cepat. Beg saya padahal kat belakang sana. Dah dengan Salina, kita setahun dah. Tipu orang dah keluar dia ambil. Power of communication. Kita ni sebenarnya bila kita ringan Tak tolong siapa? minta tolong semua Muhammad Saleh ni lah. Ada orang macam ni pas beg I. Plastik sampah Daripada jauh kita ingatkan dia marble. Kalau marble dah biasa. Marble cantik-cantik macam ni. tak yang plastik sampah yang dalam ni. Ni semua dia gulung kan. Dia gulung. Agaknya dia gunting lah. Lepas tu dia gulung, dia jadikan dia tali. Tu dia buat lah macam ni. Dia buat jadi pattern. Kat sana tu sama tak? Sama. Semua sama. Kan? Brilliant idea Ni seni halus. It's the idea tu yang mahal. Seni halus. Buat ni I think senang. Betul. Boleh buat. Kita boleh buat. Tapi idea tu. Art. Bini kita pula art. Awak. Kocak ke apa? Okay. Okey. Era saja 3 beg. Kita total bawa 4 beg. Saya punya setengah beg, Era punya 3,5. Jangan bongok. Okey. Kalau itu tak baik cakap. Bukan dia kena negara orang. Kita cakap pasal negara orang. Tak baik. Nak cakap Okey. umpamaan. Tenang. Tengok Dia punya ni tenang macam saya juga. Tenang. Nampak? Tenang. Tadi saya nampak. Kalau ke Era, Tapi settle. Tapi saya nampak dia punya flow, dia punya space dia tu sangat slow. Jadi saya dapat dia. Kalau nak tahu influencer macam mana, ni kita slow benda ni, mission ni. tenang je kehidupan. Tak ada rushing tu. Orang lain hantar kau lah kejap. Aku nak tenang. Kan? Kita ni akhir-akhirnya dia cakap nak hidup dengan saya nak tenang lah. Tenang je lah. Habis awak hidup dengan saya sekarang ni, aku harap hidup awak. Tak nak jawab kan? Bahaya. Dah sampai. Yang ni airport Lombok. Kita dah sampai ke Lombok. From here kita nak pergi ke jetty. About almost 2 hours drive Betul tak? Kak Era dengan jajan berpisah tiada. Kena ada jajan. Pilih yang mana lagi? Nak Pergi apa? Kau beli yang pedas-pedas saya tak suka. Saya cari. suruh pilih pula. Allah Akbar. Hari spesial. Kali spesial. Halal tak? Mana tak ada pilih pun? Oh halal. Bubur lain tak? Halal. Alright, kita dah sampai Lombok. Kita dah masuk dalam van sekarang ni. Kita nak menuju ke Rumah makan ayam Talewar. Taliwan. Betul ke? Taliwang. Rumah makan dah lapar dah perut ni. Makanan orang Lombok katanya. Okey, asli Lombok. Okey, lepas makan-makan, kita nak jalan-jalan ke ataupun terus pergi ke jetty? Lepas ni kita sambung. Dari lapangan terbang, kami menaiki van selama lebih kurang 1.5 jam menuju ke jetty. Sepanjang perjalanan, kami disajikan dengan pemandangan kampung,
sawah padi dan kehidupan masyarakat Lombok. Tapi dalam kepala kami cuma ada satu perkara. Kami dah tak sabar nak menyelam. Misi kali ni kami nak lengkapkan 10 kali selaman. Okey, kita sudah sampai ke rumah makan Taliwang Keker. Jadi Kamu lapar. saya tak anda lapar. Anda lapar. Mana anda? Ini anda. Anda ada di sini. Namanya anda. Jadi kat situ kedai anda lapar. Jadi anda lapar, kami makan. Anda lapar, mari kita makan. Ya, mari. Okey. Jom. Yang ini view dia cantik. Ha, ada sawah. Dia di rumah makan Keker. Sawah. Sawah. Sawah lah. Wah, sedapnya, tak sabar. Ni apa tadi? Ikan gurame? Gurame. Ikan apa tu? Ikan kalui. Ikan kalui. Ikan kalui. Ya. Kalui. Ini cumi. Wah, ni cumi. Cumi comel je. Yang ni favourite Kak Ira. Saya suka ni kan? Tak ada. Saya kan suka makan sambal-sambal ni. Oh, sambal sukalah. Kan? Yang penting air kelapa dengan es jeruk. Fresh. Ayam kampung. Kecil. Ayam kampung. Ayam kampung. Oh, ni ayam kampung. Wah, tak sabarnya. Okey, baca doa. Tapi yang penting macam biasalah kalau dekat Indonesia ni diorang suka makanan kering. Dia ada kuah. Kering-keringan. Nanti kita cubalah. Let's go. Right, let's eat. Okey, kita baru sampai ke Gili Terawangan, tapi JT dia. So, Kita menuju ke Gili Terawangan kita sekarang. menuju ke Gili Terawangan, tapi ni JT dia lah. Tadi sepatutnya kita dekat belah sana. Kita masih di JT Lombok sekarang. JT Lombok. Menuju ke Gili Terawangan. Tadi dekat sana, air laut dia cetek. Bila cetek, kita orang nak kena pergi sampai ke jauh kan? Kisahnya korang. Patut sebut. Dah pindah. Korang tahu dah, Kera kalau pergi bercuti dia dah. Ini dah kurang dah ni. This is Gili Terawangan. Geram je kat. This is... Kalau tidur ke? Guys, this is Gili Terawangan. Teruja lah, Ben. Kita teruja sikit. Yeah, Alright, dah sampai. kita dah sampai. Kejap Ini je. betul, JT Gili Terawangan. Mari. Jom, mari kita. Setibanya di Gili Terawangan, suasananya memang berbeza. Kuda. Naik. Kau naik apa? Kuda. Naik kuda? Kuda lari. Naik kuda. Kuda. Oh, naik kuda. Mana Kera? Ada ni hijau macam ni. Mana kuda ni? Ni ada. Kuda ni, kuda. Okay, kita akan naik kuda, guys.
Ini yang kali dua. Di sini tak ada kereta, tak ada motosikal biasa. Pengangkutan utama ialah kereta kuda atau cidomo. Selain basikal dan motosikal elektrik. Suasana lebih tenang, lebih bersih dan sangat mesra alam. Memang terasa seperti kembali kepada kehidupan yang lebih sederhana. Ini era. Era dah. Okey, kita dah ready. Kita punya group punya semua dah siap. Kita punya dah master semua dah settlekan. Kita ready untuk kita punya first dive. Dia pun dah okey lah. Oh, nama Wan. Nama Wan. Tu Kak Ira punya. Tu Kak Ira punya. Alright. Let's go. Okay guys, so my name is Indra and this is Yudi. Hi guys. So we have 2 guides on this morning. So welcome to Trawangan Dive Center. We're gonna do short briefing about the dive set and couple of emergency procedure. So if there is something is not clear, just let me know, okay? Alright. Right, so today we're going to Shark Point, which is site in the west of GLT. It's about 10 or 15 minutes to get there. The dive site kind of like flat and a little bit slope. And at the dip we have shipwreck. So normally we're gonna find shark around the shipwreck. Kita punya first dive dekat Gili Terawangan. So kita excited excited sangat-sangat ni. Bukanlah excited kenapa sebab Busy like this. Busy dah dive center dia busy betul. Ramai orang kan. So kita punya seawal pagi ni 8.30 tadi kita briefing. So pukul 9 pagi kita punya first dive. Let's go. Dan first time seramai macam ni. Ramai macam ni. Ramai betul. Nak tengok? Jom. Tide is running out. We're praying hard for love, one life, no lies. We only need the light, the peace, no war. You stand up for your rights. A dream, no fear. You'll make it if you try. A kiss, no cry. Now we can feel alive. One love, no hate. The freedom in your head, no ghost. 3, 2, 1, go! Inilah selaman pertama kami di Shark Point. Kedalamannya sekitar 27 hingga 30 meter dengan jarak penglihatan yang sangat baik. Airnya jernih, seolah-olah berenang dalam kolam yang sangat luas. Kami bertemu penyu, white tip reef shark dan berbagai hidupan laut yang menjadikan setiap minit di bawah sana begitu bermakna. Dan yang paling saya syukuri, dapat berkongsi pengalaman ni bersama isteri tercinta iaitu Era.
What's out there? Philippines so-so. Kosong je. Ya, hari ni. First time kita try. Tapi tadi kita jumpa big turtle. Assalamualaikum. Good morning. Ya, hari ni hari kedua. Yep. Hari So- kedua, yesterday, three dive, South was good. But we expecting more today. Okay. So, hari ni hopefully kita dapat yang lagi best. So, nak tengok dekat bawah sana. Hari kedua, kami memulakan selaman seawal jam 8 pagi. Waktu pagi memang masa terbaik kerana kehidupan laut pun mula aktif. Di kedalaman hampir 30 meter, kami cukup bertuah apabila seekor eagle ray melintas betul-betul di hadapan kami. Selain itu, kami turut menemui sotong gurita, moray reel dan pelbagai spesies ikan karang. Setiap dive site di Gili ada karakter tersendiri. Ada coral reef, drift dive, slope dan juga wreck. Sebab tu setiap selaman sentiasa terasa berbeza. Okey, Alhamdulillah. Hari ni dah hari ketiga kita dive. Hari ni cuaca sedikit panas. Tapi yang bestnya, hari ni pun kita tak ramai orang. Kita je. Era pula tak ada memulat pula perlu dia bagi ni. So, saya dah tak sanggup dah nak pergi tanpa ke era. Tapi saya dah patah balik dah. Cari lagi ke era. Ajak lagi. Tapi tak boleh. Keadaan tak membenarkan. Apa-apa pun kita, hari ni kita nak pergi ke dasar mana? Dekat Malang. Cakap Malang. Okey, hari ni kita nak pergi ke dasar Malang. So, stay tuned. Tengok kat bawah apa jadi. Okay, boleh cerita sikit apa yang specialnya tentang Malang ni? Tempat yang kita nak pergi ni. Terlalu cantik untuk diceritakan. Alamak. Apa-apa Seperti gunung di bawah air. Oh, seperti gunung di bawah air. So many pinnacle, banyak pinnacle. So, apa kita Besar-besar punya ni yang kita impikan untuk jumpa hari ni? Pinnacle selain pinnacle? Pinnacle, cuttlefish, Cuttlefish. sometimes shark. Okey. Kalau lagi, Napoleon. Kalau lagi, Doakan. Kita ada kat sini ada Camp Liza. Camp Liza memang tak ketinggalan. Di Deep Haling, jarak penglihatan yang sangat baik menjadikan rakaman bawah air lebih cantik, terutama pada waktu pagi. Selepas makan tengah hari pula, kami beralih ke drift dive. Arus di sekitar Gili memang agak kuat, tapi itulah yang menjadikan pengalaman ni begitu menyeronokkan. Bila ikut arus, terasa seolah-olah sedang terbang kat dalam laut.
Itulah antara pengalaman yang buat kami sentiasa rindu untuk kembali menyelam di sini. Alhamdulillah kita dah selesai kita punya first dive hari ni. So sekarang perut pun dah lapar. Kita baru sampai ni nak bawa korang dekat Pasar Desa Gili Terawangan. Tengok. Ini pasar-pasar lokalnya ni. Hari-hari jam berapa ibu bukanya? Jam 9. Tutupnya? Tutup jam 3. Jam 3. Dia dari jam 9 sampai jam 3 je. Ni pasar lokal ni tengok. Kalau lokal-lokal ni semua akan beli dekat sini lah. Terima kasih ibu. Ya. Jadi, tapi yang bestnya dekat Pasar Desa Gili Terawangan ni, dia ada satu tempat makan yang memang best. Nama dia Pasar Desa Gili Terawangan dekat sini. Nama warungnya Warung Dewi. Belah sana. Jom, saya tunjuk Warung Dewi. Perut dah lapar ni. Perut dah lapar. Ni. Dia punya terkenal dengan dia punya local food. So hari ni kita dengan tim akan makan nasi padang. Kalau kat sini yang specialnya rendang. Ayam opor. Mana? Ayam opor. Oh. Macam masak lemak. Okey. Rendang. Okey, saya nak rendang dengan ayam opor. Tapi makan tak ada isteri pula. Isteri tak bingit. Nasi. Boleh? Cukup. Jadi ayamnya tu bagi tadi drumstick ya. Paha ya. Tadi. Sayur boleh? Ini sikit lah. Ini lah. Sayur ubi. Sayur. Okey, udah. Jadi apa ya? Special. Ini khas Lombok. Okey, sikit ya. Jangan banyak sangat. Apa itu? Oh ni. Sikit. Kacang panjang. Okey. Berberuk. Okey, itu aja. Sedapnya. Good dah lapar. Sedap ni. Pakai tangan Pakai tangan guys. Wish. Katanya special. Kita try tengok. Bismillah. Oh, rasa sampai. Sedap. Tu masak lemak apa ni? Dia macam masak lemak. Lepas tu yang ni rendang daging. Macam makan kat Malaysia lah. Kita kan serumpun. Sedap. Puas hati. Alright, kita sekarang hari keempat. Kita malam yang keempat kita di Gili Terawangan.
So malam ni kita nak bawa makan kat era ke kena masuk lorong tu. Nak bawa makan satu tempat special, katanya nasi goreng dia sedap. So kita try. Tengok jalan dia ni nak kena masuk lorong-lorong. So kita orang nak pergi makan nasi goreng. Katanya nasi goreng special dekat Gili Terawangan ni. Ini kalau korang tengok, ini lorong-lorong dia. Tadi yang kita jalan tadi main road dia kan sayang. Ni dia punya lorong-lorong lah. Di sepanjang main road tu dia ada pecahan-pecahan dia. So ni suasana malam dia kat sini. Jalan kat sini. Kat sini semua kenderaan dia hanya kereta kuda dengan motor EV je. Dengan basikal. Itu je lah. Kalau korang tengok memang tak ada jumpa langsung motor. Semua EV. So, kita kena charge dia punya EV tu. Kalau dah beli. Alright. Ni pasal belakang daripada main road dia sayang. Intan Inn. Oh, ini kan tempat dia? Alright. Intan Inn Restaurant Kat Intan punya ke? Okey, kita dah sampai dekat Intan Inn Restaurant. Dikatakan dekat sini nasi goreng dia special. Banyak menu-menu dia kan. So malam ni adalah malam yang keempat. Saya bersama Kak Era dengan the whole team. Kita akan menjamu selera malam ni. Selepas habis menjamu selera, kita akan pijat. Massage. Okey, nanti kita tunggu makanan sampai pula. Okay, kita tengah nak pilih menu. Saya dah tahu apa dia nak. Tapi kat sini memang kaki ayam. Dia tak berapa nak daging. Daging here is very expensive. Agaknya kan. So ada ayam, pitiau ayam. Semua ayam. Semua ayam. Tapi I want to try this. Lalapan. Lalapan ayam lalapan ikan tawar. Tapi dia macam apalah. Gepek. Kan? Nasi. Ayam grepek. Gapok. Ayam gapok. Gepuk, Ayam gepuk. Jom kita try dia punya tom yum. Tidak tom yum dia. Kan? Ni bukan siam tau. Ni bukan siam. Apa jadi? Mari kita tengok. Kita order tom yum. Okey, saya nak makan apa? Saya samalah dengan orang fried rice island style. Saya nak makan apa? Dia fried rice dia bawa banyak. Fried rice veggie, fried rice tempe, chicken katsu. Fried rice beef ada. Beef rendang. Saya suka popular. Okey, boleh. Fried rice seafood. Saya nak fried rice beef rendang. Saya nak makan try fried rice. Kita tak makan beef lagi ni. rendang. Awak nak makan apa tadi? Kita nak try. Diorang kata ni Apa tu? most recommended is fried rice island style. Okey, go ahead. Macam-macam ada. Okey, fried rice. Okey. Okay, sudah mari. Nasi goreng dia not bad. Boleh layan. Tapi cuma memerlukan sesuatu yang lebih pedas. Rasa. Rasa je. Saya tunggu ayam. Nasi goreng beef rendang. Saya punya. Dah datang. Kak Era order. Lalapan ikan. Saya order nasi goreng beef rendang. Lalapan ayam. Apa tu? Lalapan ayam. Dia rendang guys. Sambal lalapan. Dia rendang. Nasi goreng beef rendang. Popular katanya. I punya rendang. Yang ni nasi goreng apa tadi? Island. Yang hujung tu apa? Yang ini Sama betul. lalapan ayam. Ini apa? Sama yang Dia rasa daging rendang. Banyak daging rendang. Katanya popular.
How was it? Not bad. Sambal dia. Tapi tak boleh lawan lah makan tengah hari tadi punya Besok dekat warung Dewi. lunch. Dia punya daging rendang. Kita orang saya tak puas lah. Lunch. Okay guys, aku makan. Kazi Ons.